Korang tengok ni, headphone pertama dari Nothing. Adakah ia sekadar desainnya yang unik atau praktikal ke untuk kegunaan harian? Kalau korang tengok dekat sini, desain dia memang ikut gaya Nothing, iaitu minimalist, clean dan juga transparent. Dan satu benda yang korang kena tahu, headphone ni dia tak boleh lipat tau. Dia hanya boleh pusing macam ni saja. So dari segi portability tu mungkin agak kurang mesra. Bila pegang je headphone ni memang terasa solid. Sebab ada penggabungan metal dan juga material plastik dekat sini. Padding dia pun jenis memory foam. So kalau korang pakai dalam jangka masa yang lama, memang agak selesa dan juga tak sakit. Untuk headphone ni, dia tak pakai touch sensor tau. Instead, ada roller untuk volume, pedal untuk media control dan satu butang shortcut. Headphone ni juga didatangkan dengan 4 mikrofon untuk panggilan. Ada sokongan AI untuk noise suppression dan ada juga ANC serta transparency mode untuk pilih sama ada nak tenggelam dalam muzik atau kekal aware. Headphone One ni diguna 40mm driver dan bateri dia boleh capai hingga 80 jam playback kalau tak guna ANC. Kalau guna ANC, lebih kurang 35 jam boleh tahan. Tapi kalau design dia bukan selera korang ataupun headphone ni bukan travel friendly, mungkin korang ada pilihan lain lagi untuk korang dapatkan.